Hai, Assalamualaikum. Okey, bertemu kembali kita dalam segmen Cat Break. Rindu tak? Sebab minggu lepas kita tak ada Cat Break kan? Sebab kita orang busy. Suka hati kita orang lah nak upload hari apa. Gitu. Tak. Yang penting kita orang ikut. Hari ni kita tak nak borak santai. Sebab kita orang dah kehabisan idea nak borak santai. Oh. So hari ni kita nak main Would You Rather. Hari ni kita nak main Would You Rather. Would you rather ni macam contohnya macam Ica. Asal tanya Ica kan, would you rather pergi kerja ke tak pergi kerja? Contoh ni contoh. Bos, ni contoh tau. Pergi kerja. Sebab kau tak kerja, tak ada duit. Kau tak ada duit, susah nak bayar komitmen. Would you rather boleh faham bahasa kucing selama sehari atau boleh tanya kucing satu soalan dan dia jawab jujur? Boleh faham bahasa kucing dalam sehari. Kenapa? Salah satu contohnya pagi tadi. Ica nak pergi kerja. Ica nak mandi, nak pergi kerja lah, nak siap-siap. Masuk Ica langsung bilik air. Tengok ada kucing Ica duduk dalam bilik air. Dia tunggu je. Lepas tu dia kata, keluar kan nak mandi ni. Dia keluar slow-slow. Putih nak minum air ke? Ica ambil, dia tak nak minum air tu kau. Dia memang nak air yang di dalam gayung. Oh, nak air yang tu sejuk. Sejuk. Ica cedok lah air dalam gayung tu. Memang air kolah tu memang bersih lah. Air dalam gayung tu, dia cedok. Nah, dia minum. Dia patah balik. Gitu. Maknanya Ica faham bahasa dia. Betul. Tapi kalau saya nak dia jawab dengan jujur dia nak apa. Sebab kan kucing kat rumah kan selalunya kucing kan memang dia boleh mengiau je lah. Mana dia boleh cakap benda lain kan. Kalau cakap benda lain kau yang lari kan. Kadang-kadang kan kalau dia ngiau kita sampai stres tau. Sampai cakap cuba tunjuk nak apa. Cakap tu dah tak boleh. Tunjuk nak apa. So kalau kata satu hari boleh bercakap dengan dia, tanya dia soalan, biar dia cakap dengan jujur lah. Dia nak apa sebenarnya? Rasa dia nak cakap dengan jujur. Kucing Ica kat rumah semua aku dah faham dah bahasa dia. Kalau teh, baik tam, baik baby. Dah tahu dah. Lepas tu satu, Putih pernah jatuh dalam kolam. Allahu Rabbi. Sebab dia nak minum air dalam tu. Nasib baik air tu paras dia, bila dia jatuh paras pinggang dia. Mesti dia macam mengelupur dek, sejuk. Sejuk, perhatian. Faham dah. Soalan ketiga. Would you rather kucing yang suka duduk dalam rumah je atau jenis suka explore dekat luar? Duduk dalam rumah je. Tak payah nak explore kat luar. Sibuk ada masalah kutu lah. Bergaduh, berdarah leher kau. Tak payah menyusahkan aku je nanti dah pergi klinik. Tanpa ubat, tak payah. Duduk je dalam rumah diam-diam. Sebab dia bukan masalah tu sebenarnya. Itu better duduk rumah lah. Sebab kalau keluar, bila kucing tu kau dah sayang, keluarkan. Kalau kau pantau tak apa. Kalau jenis kau biarkan dia main kat luar. Aku ni ada trauma dek. Kucing aku terus keluar, tiba-tiba kena langgar. Lepas tu orang tu tak bertanggungjawab pula tu. Wah, hajar betul. Sama-sama. Kalau macam saya, dulu saya ada macam skeptikal sikit lah. Macam kalau kata kucing kan, kehidupan dia kan bebas. Kita letak je dia dekat luar. Dia memang main kat luar. Sebab kehidupan dia memang kehidupan yang bebas. Kita tak boleh kongkong dia. Itu dululah. Tapi sekarang better duduk dekat dalam rumah. Sebabnya kalau korang nak tahu kan, kucing ni especially macam kucing indoor kan, bila dia keluar daripada rumah dia tak boleh survive tau. Okay, dia tak boleh survive. Dan dia resiko kemalangan sangat tinggi. Betul. Sebab kucing indoor ni, kalau korang perasan, korang keluarkan dia dengan kucing yang memang dekat luar, kucing outdoor, dia punya fokus tu lain. Dia tak alert pun sebenarnya dengan keadaan sekeliling dia. Okay, bila keluar tu dia macam takut-takut kan, macam tak takut tapi dia nak keluar. Contoh paling senang kan, Leha. Dia duduk dalam rumah, dia sibuk nak keluar. Bila kita keluarkan dia, duduk dekat macam dekat garaj tu je. Jantung dah laju dah. Copot jantungnya. Lepas tu dia macam takut-takut. Dia tengok ada kucing lain tak? Ada kucing lain tak? Dia macam tu. Betul. So, better dia duduk kat dalam rumah lah. Tak payah sibuk lah nak keluar. Air tu bulan puasa kan. Rumah Ica kan ada macam garaj tu kan. Keluar sekejap je, hitam dah bulu. Yang si putih.
kena minyak hitam bawah kereta. Tapi dia tak keluar ke jalan. Aku je kat, kau masuk. Dua-dua tiga-tiga masuk. Hitam dengan putih. Mesti macam Geram aku. lebih prefer kucing dekat dalam rumah lah. Berbanding kucing kat luar. Sebenarnya boleh kalau korang jenis alert tapi korang lepaskan kat luar. Tapi make sure malam dia balik ke rumah. Jangan biarkan dia tidur dekat luar sebab anything can happen. Okay? Dia dua lah. Dua risiko lah. Tak kemalangan, kena curi. Kena culik. Dia bukan culik yang colek je. Bukan. Bukan. Dia colek ambil bawa balik. Bukan yang colek tu. Bukan. Dia kalau kena colek, dijaga tak apa. Tapi takut dicolek ataupun dicolek dan dibuat bahan makan. Tu satu. Ataupun diberi makan. Dan boleh jadi umpan kepada Snack feeder. Okay. Takut. Okay, soalan last. Would you rather dapat kucing dari baby ataupun adopt yang dah besar? Dari baby. Kenapa? Sebab dari baby ni, bila dari baby, bila dia membesar, dia dah kenal dah kita. Senang nak ajar dia untuk berak dekat litter box, makan dekat mana, minum dekat mana. Kalau dah besar ni, dia tak masuk dia ajar. Dia fikir otak dia je. Macam gitu. Personal. Saya faham maksud dia. Tapi betul. Susah sikit. Kalau macam kincang kan, macam arah Jibon dulu. Memang Ica ambil dia dah besar lah. Dia taklah dah tua tapi dia remaja baru nak naik kat dewasa. Then dia dah faham, dia akan cari pasir apa semua. Kucing yang berbaka macam Bengal ni, dia pandai berdikari. Kalau pasir ke, dia manja. Macam baby ni ambil dia dah nak ke daripada baby nak ke remaja, susah sikit. Susah sikit. Sebab ungkal. Orang suruh berak dekat pasir. Tidak, dia nak berak dekat tempat lain. Sebab tu kucing yang berbaka ni dia ada satu sikap dia tersendiri. Ni yang pernah Ica bela lah. Persian serius cakap, susah nak ajar. Ataupun ikut kepala dia. Ikut kepala otak dia je. Macam Kemek dulu. Kemek dulu tak pernah berak dalam pasir. Habis berak kat mana? Luar litter box. Bakpo Kemek. Padahal litter box sebelah. Dia berak luar litter box tu. Lepas tu yang dikais ni dalam litter box. Apa purpose dia? Apa value yang kena dapat? Macam adik Ica, kau ni pasir kat sebelah je kan? Macam tu buat muka je. Sebenarnya kan kita kena train dia tau. Sebab tu pentingnya. Kalau takkanlah orang keluarkan tips untuk training kita pergi ke litter box dan sebagainya kan. Macam mana pun kalau korang bela kucing, korang kena train dia. Okay, macam saya bela kucing yang dah tua. Memang adopt semua kucing yang dah dewasa. So memang tak ada pengalaman sebenarnya bela anak kucing. Kalau tanya sama ada nak adopt anak kucing ataupun kucing dewasa, sebenarnya dua-dua boleh. Kalau macam anak kucing ni, dia pada kecil macam Ica cakap lah, kita senang nak train dia. And lagi satu, anak kucing kalau kita kita bela dia pada baby kan, dia dah serasi dengan kita tau. Dia dah tahu cara kita. And lagi satu, kita kan jenis suka pegang kucing kan, dukung macam ni kan. Anak kucing sangat senang untuk kita didik, kita nak dukung dia. Tapi jangan kucing dewasa. Susah. Aku baru peluk sikit aja dah menjerit. Susah. Dia macam ni lah. Dia senang kan. Macam kalau manusia, baby, dia celik je mata, dia akan nampak muka mak ayah dia. Orang pertama yang dia nampak, itulah mak ayah dia. Kan? Macam anak ayam, dia lahir je, dia nampak itulah mak dia. Dia tak kenal itu itik ke, kucing ke, apa yang dia nampak apa yang dia nampak pertama kali, itulah mak dia. Kalau depan dia itik lah mak dia. Dia akan ikutlah. Macam kucing, dia tak kenal pada mata tau. Dia bau. Ikut pada bau. So anak kucing, bila dia celik je mata, bila dia dah biasa dengan bau kita, dia tahu okay ni tuan aku. Macam tu. Tu sebenarnya. Contoh macam rakan vet kita kan, dia adopt kucing daripada baby lah. Okay, daripada kitten. Bila dah besar, kucing dia memang garang tapi bila kata nak dukung, dia akan terus paut tau macam baby. Tapi janganlah kucing saya. Jangankan leha, baru peluk sikit. Sana aku panas. Kau tepi. Tak suka. Jangan pegang-pegang.
tepi. Dia macam tu. Dia tak suka kena peluk. Sebab kita adopt dia, umur dia lebih kurang dah 1.5 tahun macam tu. Jadi dia memang tak biasa dipegang. Sama juga macam Hashim. Kalau macam Hashim tu, owner yang lama memang bela daripada baby. Tapi daripada baby, dia tak pernah dukung kucing tu. Tu menyebabkan bila orang lain nak dukung, dia akan tolak. Dia akan tolak ataupun dia akan cepat-cepat lari lah kalau nampak orang nak dukung dia. Tapi dia sangat manja. Dia kenal. Kucing ni kan, pokok pangkalnya bila korang jaga kan, tak kisah sebenarnya daripada kecil ataupun memang bela dah dewasa. Sebenarnya kalau kita nak bela tu memang kena bagi komitmen sepenuhnya kepada dia. Kita kena bagi tumpuan yang sepenuhnya kepada dia. Kita tak boleh lah kata bela tu sekadar bela sahaja. Kalau orang tanya, kat rumah ada kucing? Ada. Berapa ekor? Seekor je. Sayang kucing tu tak? Boleh lah. Kau tengok. Ada tau. Ada orang jenis macam tu. Sebenarnya kalau dia bercakap. Kadang-kadang dia buat muka macam sebab kadang kita tak sedar tau. Dalam kita tak sedar, kadang-kadang kan kita bergurau ke apa dengan dia, mungkinlah termengata dia. Member simpan je. Member simpan dalam hati. Tak apa, Allah dah set from the top. Gitu. Kita kena buat baik all the time. Yes. All the time. So, okay, masa dah time. So sampai sini saja. Sebelum kita terlupa, kalau korang berminat untuk dapatkan segala barang keperluan kucing, korang boleh saja terus layari www.catandfriend.com.my atau boleh saja follow kita punya social media Cat and Friend. Yes. Dan kalau korang suka video ni, korang boleh like, komen dan share. Dan jangan lupa subscribe Cat and Friend. Kita jumpa untuk next week.